Yang berhormat, Hulu Langat, Sabah, sila duduk. Saya ingin membangkitkan isu yang dibangkitkan Yang Berhormat Kepala Batas Pengkalan Cepa dan Jasin. Mempersoalkan kenyataan berkenaan dengan stres di tempat kerja sebagai punca budaya Songsang. Saya ingin menegaskan di sini, kita menolak dan tidak berkompromi terhadap sebarang usaha untuk menormalisasi budaya Songsang. Titik dan noktah. Sebab itu yang di-Pertuan Dipertua, saya ingin mengingatkan kepada ahli yang berhormat dan diri saya supaya sentiasa mengamalkan konsep tabayun. Terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang komentar. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah. Ayat di atas telah dengan jelas menerangkan sebarang maklumat yang harus diteliti terlebih dahulu bagi mengelakkan perkara yang tidak baik seperti memfitnah dan memburukkan orang lain. Mohon Yang Berhormat tidak hanya membaca tajuk. Menteri, sikit Menteri. Yes. Menteri, tadi saya dengar Alustar sebut tadi soal berkaitan dengan politik matang, politik sejahtera ni. Tapi macam Jasin tu lah. Dia sebut kerajaan yang ada pada hari ini tidak mengambil apa-apa tindakan soal berkaitan dengan aktiviti clamping tu. LGBT tu. Ini merupakan satu fitnah yang dilemparkan kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Sepatutnya Menteri Agama ni sepatutnya ambil tindakan sepatutnya. Di atas kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Jasin ni. Fitnah siang hari ni kepada kerajaan perpaduan, kerajaan madani yang ada pada hari ini. Saya amalan fitnah ni tak kira lah. Belah sini ke belah sana ke. Kalau buat fitnah, memang kita akan lawan habis-habisan. Apa pandangan daripada Menteri? Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Sekali lagi saya mengingatkan bahawa mohon Yang Berhormat kita sebagai yang terpelajar untuk tidak hanya membaca tajuk. Kita perlu membaca dan memahami secara keseluruhannya. Ini merupakan teguran kepada semua termasuk diri saya. Dan mohon Yang Berhormat Jasin tidak mengkunut nazilahkan saya. Yang Berhormat Menteri, sikit. Saya nak pesan kepada sahabat saya ulang. Cakap bagi dia. Lo teh menjerit-jerit. Baik. Cakap bagi tenang. Itu hak saya. Itu hak saya, Sik. Saya nak menjerit ke sebab speaker tak tegur saya. Dalam dewan ni boleh nak menjerit, boleh nak memekak, boleh. Tapi jangan buat fitnah. Saya setakat hari ini duduk dekat sini. Saya tak pernah buat fitnah. Tapi sebelah sana... Cukup. Hulu Langat. Yang Berhormat,